tentang terangkan secara ringkas sabda Nabi SAW, sungguhnya aku telah menyaksikan di rumah Abdullah bin Ja'dan satu perkataan yang amat aku suka kepadanya, seperti sayang pada unta merah, barang yang sangat berharga. Kalau aku diajak padanya di zaman Islam, niscaya aku menyahutinya. Adakah buruh termasuk dalam jenayah hudud? Enak menghudud Kelantan Terengganu tidak masuk hukum ini dalam enak menghudud. Boleh tak tolong terangkan? Baik. Masalah unta merah, dia tak faham unta merah. Banyak dalam hadis Nabi, Nabi kata siapa yang buat amalan ini lebih baik daripada dia mendapat unta merah. Ataupun maknanya siapa semayang 2 rakaat lebih berharga daripada unta merah. Banyak sangat dalam hadis. Benda mana unta merah? Faham? Zaman Rasulullah ada kereta, tak ada kereta, tak ada motosikal, tak ada kapal terbang. Jadi Nabi buat misal benda-benda hak kelas kalau kenderaan unta merah. Zaman Rasulullah banyakkan kalau perjalanan yang jauh unta, perjalanan dekat kuda. Unta yang paling mahal sekali dan paling menjadi kebanggaan pada zaman Rasulullah, unta merah. Unta merah ni hanya 2 kabilah bela, faham tak, yang boleh hasilkan. Tak ramai boleh hasil ternakan jenis unta merah. Macam lembu hok main laga lembu tu dekat Sepanyol tu, hok tanduk tak ke depan tu, 2 keluarga saja di Sepanyol yang boleh ternak keluar lembu tanduk tak ke depan gitu. Hok lain tak ada. Dak rok cetah lembu lain. Jadi lembu-lembu daripada keturunan ni lah wak masuk tandingan hok kibah kain merah tu, hok final untuk hok top level. Lembu-lembu hok jenis hok keturunan lain wak pergi ke Mexico, wak pergi ke Argentina, hok jenis liga dia tidak menarik. Hok liga top world lembu hok jenis tanduk orang ni nak Sepanyol. 2 tempat saja yang ternak lembu hebat begini, sampai $80,000 seekor, $40,000. Maka zaman Nabi kenderaan terbaik unta. Unta yang paling hebat yang dibangga-banggakan unta merah. Bulu warna merah macam kain, macam kapek. Faham? Hak lain bulu warna koko, macam kita tengok kat zoo Taiping, dak rok. Dak rok tu unta tu. Nah, maka siapa ada unta merah? Kalau sekarang orang tu ada Ferrari 3CO Spider, faham? Harga 3 juta sebiji. Maknanya kalau sekarang kita cakap mungkin hadir kuliah malam ni lebih baik daripada mendapat sebuah Ferrari 360. Maknanya bukan nak banding Ferrari itu murah, lebih mahal lagi ilmu hadir kuliah, lebih mahal lagi mendapat Allah beri muhadir semayang jemaah subuh. Faham tak? Jadi Nabi buat bandingan dengan unta merah, hebat dah, kelas dah. Tapi kalau membuat satu amalan soleh, Allah beri padamu hebat daripada unta merah lagi. Jangan salah faham bab unta merah. Itu saja cerita dia. Soalan seterusnya,